Sebuah pulau kecil di tengah lautan Pasifik tengah jual pasport dengan harga $130,000. Nauru ialah negara ketiga terkecil di dunia. Penduduknya pun tak sampai 12,000 orang. Tapi sekarang negara ini tengah hadap krisis besar sebab paras laut makin naik. Mereka perlukan dana untuk pindahkan 90% penduduk ke kawasan lebih tinggi, jauh dari laut. Jadi Nauru ambil keputusan untuk jual kewarganegaraan atau orang panggil Golden Passport. Tapi kenapa orang sanggup beli pasport Nauru? Sebab pasport ni boleh masuk hampir 90 negara tanpa visa. Bagi rakyat Malaysia mungkin tak teruja sangat sebab pasport kita pun dah boleh masuk lebih 181 negara tanpa visa. Tapi kalau dari negara macam Syria atau Afghanistan, pasport orang cuma laku dekat 25 ke 27 negara je. Tapi Nauru bukan satu-satunya negara yang buat macam ni. Sekarang ada 12 negara lain yang tawarkan Golden Passport, termasuk Malta, Jordan dan beberapa negara Caribbean. Program macam ni sebenarnya boleh jadi sumber pendapatan besar untuk negara kecil. Nauru sendiri jangka boleh jana $5.6 juta dalam tahun pertama.